bulanan 800 lebih. Nak cari kereta yang boleh buat full on untuk kawan-kawan yang gaji 2,500 dan ke atas dah layak untuk bohong kereta ni. So ini adalah Honda City tahun 2017 1.5V full spec. So harga kereta 56,800 sahaja. Yang ini harga without road tax dengan insurance. So monthly dia dalam 890 lebih. Kereta masih boleh loan selama 7 tahun. Okay guys, so untuk kawan-kawan yang tak ada lesen, nama tak cantik ataupun dokumen tak komplit, anda pun boleh cuba mohon juga. Okay guys, so anda tengok outlook kereta nampak memang cukup cantik. Sebab kenapa? Kereta ni kami telah siap 2 layer cat yang baru. So anda tengok cat dia kilat-kilat punya. So kereta ni datang dengan lampu DRL original. Okay, lampu dia memakai dengan lampu LED. Dan di bawah sini ada lagi fog lamp. Untuk grill kereta nampak memang cukup sporty sebab yang ini adalah honeycomb punya grill. Okay, so untuk rim kereta dia masih kekal dengan rim original. Yang ini sport rim original. Bunga tayar ada lagi dalam 50% ataupun 60%. So saya rasa yang ini boleh pakai lagi 1 tahun. Okay, so untuk engine punya condition masih sangat cantik, masih sangat senyap. Kalau anda nak tahu boleh datang kedai kami untuk test drive. Okay, so sebelah driver seat dia ni, dia ada juga keyless entry lah. Senangkan anda naik kereta. Lepas tu interior kereta tengok. Lambang memang cukup cantik guys. Dashboard, cala ketuk tak ada. Okay, touchscreen display ada. Yang ini siap dengan reverse camera. Dia punya mileage ni hanya dalam 80,000 sahaja. Okay, untuk steering kereta adalah multi-function steering yang siap dengan cruise control dan juga pedal shifter. Okay, so kerusi kereta ni adalah full original leather seat. Okay, tengok leather dia masih dalam condition yang sangat cantik lagi. Okay, so Honda City ini dia punya passenger seat memang sangat luas. Dia pun boleh jadikan kereta family yang size kecil sikit lah. Tapi untuk family memang boleh muat lah dalam 5 orang. So passenger seat dia pun ada sediakan dengan car seat punya tempat. Lepas tu yang paling penting punya, passenger seat ada lagi aircon blower. Okay, so Honda City punya design ni, walaupun kereta dia tahun 2017, tapi lama-lama tengok pun tak pandai boring. Masih nampak begitu sporty juga. Okay, so untuk boot punya ruang ni, dia boleh muat 4 hingga 5 luggage. Memang sangat-sangat luas. Okay kawan-kawan, jika korang ada minat dengan kereta ni, cepat-cepat PM dengan saya. Dan jangan lupa nak cari kereta yang berkualiti, mestilah datang ke JB Autoworks. Kita jumpa next video.